وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Baiklah, kali ini kita sambung lagi dengan sebuah naskah yang tak kurang hebatnya. Sambungan dari Cakar Ayam Seorang Doktor, saya bawakan Cakar Ayam Seorang Doktor 2.0. Kalau buku yang pertama sudah buatkan kita tersenyum, versi 2.0 ini datang dengan ubat susulan yang lebih kuat. Masih mengekalkan gaya santai, sinis dan bersahaja. Tapi setiap kisah di dalamnya memberi kesan yang mendalam. Lihat saja pada kulit bukunya. Digambarkan evolusi seorang doktor. Bermula dari murid sekolah rendah yang minat sains, naik ke sekolah menengah belajar bersungguh-sungguh, kemudian ke universiti menjadi houseman yang hidupnya penuh drama, dan akhirnya bergelar doktor pakar yang masih tak sempat nak rehat. Humornya kena, tapi kalau kita fikir secara mendalam, ada sesuatu yang pilu di situ. Sebab perjalanan hidup seorang doktor bukan sekadar belajar dan bekerja, tapi jua berjuang antara impian, tanggungjawab dan kelelahan yang tak pernah habis. Di belakang buku ini ada preskripsi khas untuk pembaca. Kalau cikgu selalu rasa bosan, resah atau mengantuk, atau hati tak tenang, penulis siap bagi rawatan yang lengkap. Ambil 1 tablet senyuman glukos, sapukan krim usapan manja 2 kali sehari, dan berkumulah dengan ketawa gargle setiap pagi dan malam. Akhir sekali, baca Cakar Ayam Seorang Doktor 2.0 3 kali sehari selama sebulan. Mudah-mudahan hati anda akan terubat. Menariknya, buku ini bukanlah sekadar cerita doktor yang lucu, tapi sebenarnya cermin kecil kehidupan manusia. Kita semua pernah merasa penat, pernah rasa hilang semangat, dan buku ini hadir seperti sahabat yang menepuk bahu sambil berkata, "Hey, tak apa, kau manusia, kau pun deserve untuk berehat." Kisah-kisah dalam Cakar Ayam Seorang Doktor 2.0 ini ditulis oleh gabungan doktor-doktor yang hebat. Antaranya Dr. Fahmi Hassan, Jazlina Syahrul, Dr. Kamarul Arifin, Dr. On Azli, Dr. Fat Razi dan Dr. Sharif Ahmad. Semuanya menulis dari hati dengan senyuman sebenar dari dunia yang tak semua orang mampu masuki. Bacalah buku ini bila rasa letih dengan dunia, kerana kadang-kala ubat yang paling mujarab bukan datang dari farmasi, tetapi dari halaman-halaman buku yang mampu membuatkan kita tersenyum. Sekian resensi buku untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara